korang botol spray wuduk ni, korang jangan isi air, guna air toilet dalam flight tau. Air dia kotor, serius tak tipu, dia dah contaminated. So korang guna air mineral. Belilah air mineral dalam flight. Kalau tak ada, korang isi. Jom, sekarang kita dah isi. Jom kita ambil wuduk. Ambil yang wajib je, setiap bahagian sekali je. Empat kaki ni struggle sikit. Dah siap ambil wuduk, tak sampai separuh pun. Jom solat. Kiblat kalau kita menuju ke negara Turki ni, kiblat dia ke kanan sikit, dalam pukul 1 ataupun pukul 2, lebih kurang macam tu. Waktu takbiratul ihram tu, kita angkat takbir ke kanan sikit. Takbiratul ihram sahajalah, takbir yang lain tak perlu.